Kita bersyukur kehadrat Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat hadir ke Istiadat Convocation UPM ke-49 sidang kedua. Majlis Convocation ke-49 pada hari ini merupakan kemuncak pencapaian graduan yang telah berjaya menamatkan pengajian masing-masing. Kejayaan ini merupakan titik gembira dan peristiwa penting sekaligus mengiktirafkan usaha gigih para graduan. Majlis Convocation UPM ke-49 pada tahun ini meraihkan 6,929 graduan. Kita sekali lagi merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada graduan UPM. Raihkanlah kejayaan ini dengan penuh semangat dan harapan baru. Semoga lebih banyak kejayaan akan menyusul dan memberi inspirasi kepada diri dan orang lain. Ingatlah, kehidupan adalah satu perjalanan yang panjang. Oleh itu, berbuat baiklah kepada semua agar kita mendapat kebahagiaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi dan merahmati kita setiap masa.